Kenapa kau tak pergi kerja, Ngah? Buat apa aku nak kerja, Long? Allah dah tetapkan aku tak pergi kerja hari ni. Buat apa aku nak usaha? Kita ni umpama pelepah, Long. Kemana kita ditiup, ke situlah kita pergi. Umat Islam berbeza pendapat dalam situasi Long dan Ngah yang ditunjukkan tadi. Mereka dibahagikan kepada 3 kelompok utama. Yang pertama adalah Jabriyah, yang kedua adalah Mu'tazilah, dan yang ketiga adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam dalam permasalahan ini, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Perkara pertama adalah perbuatan manusia itu dibahagikan kepada perbuatan otot kawal ataupun voluntary action dan otot luar kawal ataupun involuntary action. Perbezaan antara 3 kelompok ini adalah perbuatan yang melibatkan otot kawal. Perkara kedua yang perlu kita fahami adalah untuk mencipta sesuatu, iaitu mengadakan sesuatu yang tiada, kita perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam perkara tersebut. Kelompok umat Islam memandang situasi Long dan Ngah tadi dengan sudut pandang yang berbeza. Jabriyah umpamanya menafikan pilihan manusia dalam perbuatan mereka. Bagi kelompok ini, manusia tidak berkuasa langsung dengan apa yang kita lakukan. Kesemua perbuatan baik mahupun buruk adalah ciptaan Allah. Kerana itulah mereka beranggapan bahawa hidup kita ini umpama bulu pelepah. Ditiup ke kananlah perginya. Ditiup ke kirilah perginya. Mereka berdalilkan firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Fahaman ini akan menyebabkan manusia tidak sepatutnya ditaklif. Mengapa kita perlu berbuat apa-apa sedangkan Allah yang menciptakan kesemua perbuatan kita? Kelompok kedua pula adalah Mu'tazilah. Pendapat mereka bertentangan dengan golongan Jabriyah. Bagi mereka, manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ini kerana Mu'tazilah menganggap bahawa jika manusia tidak menciptakan perbuatan mereka sendiri, kenapa pula mereka yang diazab ataupun diberi nikmat di akhirat kelak? Fahaman ini akan menyebabkan manusia mempunyai perbuatan yang menyerupai Allah, iaitu mewujudkan sesuatu yang tiada kepada ada, sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana pula manusia boleh menciptakan perbuatan mereka sendiri? Sedangkan apabila tangan bergerak, kita tak tahu pun korteks motor pada otak akan menghantar neuron melalui saraf tunjang kepada neuron motor pada lengan dan tangan. Kita tak tahu pun neuron-neuron ini membebaskan asetilkolin pada persimpangan otot saraf. Kita tak tahu pun cecair ini menyuruh gentian otot kita untuk mengecut. Bagaimana kita yang tak tahu apa-apa ni mencipta perbuatan kita sendiri? Fahaman ini juga bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahawa manusia mempunyai pilihan. Dalam masa yang sama, Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Teori yang mereka kemukakan ini dinamakan teori kasab. Kasab adalah sejenis kecenderungan manusia untuk melakukan satu perbuatan. Ia tidak berkuasa mencipta perkara yang baharu. Namun, apabila manusia itu cenderung untuk solat umpamanya, Allah akan menciptakan perbuatan solat itu pada diri mereka disebabkan kecenderungan tadi. Begitu juga ketika mereka mencuri. Disebabkan mereka cenderung melakukan perbuatan jahat, Allah menciptakan perbuatan jahat pada diri mereka. Mereka pilih, mereka cenderung, Allah ciptakan perbuatan. Mungkin ada yang akan bertanya, kalau Allah yang ciptakan perbuatan jahat pada diri manusia, kenapa pula manusia yang diazab? Mereka diazab kerana kecenderungan hati mereka melakukan kejahatan tersebut. Firman Allah Ta'ala, Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Dengan teori yang mereka kemukakan ini, mereka berjaya menggabungkan akal dan ayat Al-Quran dengan sempurna.
Pandangan mereka ini menyebabkan manusia mempunyai pilihan dalam perbuatan mereka. Dalam masa yang sama, teori ini tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah lah yang mencipta manusia dan amal perbuatan mereka. Jika anda sering mempunyai keraguan pada perkara-perkara seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya tak terlepas video-video akan datang. Kita bersua lagi dalam video selanjutnya.